Berbaki sekitar 2 minggu saja lagi sebelum kita memasuki ke bulan Oktober, bulan baru tahun 2025. Jadi dalam video pada kali ini kita nak menyelusuri, nak melihat satu persatu apakah senarai bantuan yang bakal disalurkan sepanjang bulan hadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, kita dah nak pun masuk ke bulan Oktober tahun 2025. Beberapa bulan saja lagi sebelum tahun 2025 berakhir. Jadi dalam video pada kali ini kita nak menyelusuri, nak melihat satu persatu bantuan yang bakal disalurkan sepanjang bulan hadapan. Okay, yang pertama sekali pada 1 hari bulan Oktober yang ini dinantikan setiap bulan, iaitu pembayaran untuk bulan ke-10 di mana kebiasaannya dimasukkan ke dalam MyCard pada 1 hari bulan setiap bulan. Jadi untuk bulan 10 pada 1 hari bulan 10 bakal dimasukkan bayaran untuk bulan 10. Okey, untuk rujukan kepada mereka yang mungkin masih keliru berapakah amount yang bakal diterima pada setiap bulan untuk penerima bulanan SARA 2025 ini. Yang pertama, untuk kategori isi rumah yang disahkan sebagai miskin tegar ataupun miskin, dalam e-Kasih menerima RM200. Manakala isi rumah selain daripada itu yang lulus STR menerima RM100. Seterusnya, warga mas tiada pasangan yang disahkan miskin tegar ataupun miskin dalam e-Kasih menerima RM150. Selain daripada itu, warga mas tiada pasangan yang bukan miskin tegar ataupun miskin dalam e-Kasih menerima RM50. Terakhir, bujang yang disahkan sebagai miskin tegar ataupun miskin menerima RM50 setiap bulan. Selain daripada itu, untuk bujang, tiada bayaran untuk mereka bagi SARA 2025 bayaran bulanan ini. Untuk semakan, anda boleh pergi ke sara.gov.my untuk mengetahui baki dalam MyCard anda. Bermakna 1 hari bulan 10 nanti akan ada penambahan amount seperti yang diberitahu sebentar tadi daripada baki sedia ada anda sekarang ini. Dan jangan keliru dengan penghargaan SARA. Penghargaan SARA itu berbeza, itu untuk semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, cuma dibayar sekali saja pada 31 hari bulan Ogos, tiada lagi bayaran selepas itu. Yang ini adalah SARA bulanan yang dibayar setiap bulan pada 1 hari bulan setiap bulan. Yang seterusnya, yang ini mungkin masih lagi menjadi tanda tanya, mungkinkah bayaran fasa keempat STR 2025 bakal dilakukan pada bulan 10. Lebih-lebih lagi seperti ramai sedia maklum, pada hujung bulan 10 ada perayaan Deepavali. Jadi persoalannya sekarang ini, adakah bayaran fasa keempat STR 2025 ini bakal dibayar sekitar pertengahan bulan 10, setidak-tidaknya untuk membantu rakan kita yang bakal menyambut perayaan Deepavali. Yang ini kita harus menunggu sehinggalah memo dikeluarkan, pengumuman dikeluarkan, kerana harus diingatkan pembayaran asal fasa keempat ini dijadualkan pada bulan November 2025. Untuk rujukan berkaitan dengan kelulusan, amount yang bakal anda terima iaitu baki yang masih lagi belum dibayar dan sebagainya, anda boleh log masuk ke dalam MySTR di bantuantunai.hasil.gov.my. Terusnya kita ada bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana setiap bulan pun tarikh bayarannya tidak menentu, kadang-kadang awal, kadang-kadang lambat, walaupun diberitahu bahawa standard operating procedure pembayarannya adalah sekitar 10 hari bulan, tetapi kadang-kadang ada yang terima seawal 4 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, kadang-kadang ada juga yang menerima pada pertengahan bulan, pada penghujung bulan. Tak sekata sebenarnya, kadang-kadang di kawasan ini bulan lepas terima awal, bulan seterusnya terima lambat, dan pelbagai lagi sebenarnya isu berkaitan dengan pembayaran untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini. Dan perkara ini sebenarnya telah pun berlanjutan selama beberapa tahun. Tidak ada apa-apa tindakan yang diambil oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk setidak-tidaknya mempercantikkan cara bayaran kepada penerima bantuan bulanan ini. Walaupun ini adalah bantuan, setidak-tidaknya membantu mereka yang dalam kesusahan ini untuk menguruskan wang yang diterima itu. Kalau kadang-kadang terima awal, kadang-kadang terima lambat, jadi agak susah untuk mereka sebenarnya manage wang tersebut. Untuk rujukan bagi mereka yang masih tidak mengetahui, bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini terdiri daripada beberapa bantuan, sebagai contoh bantuan warga mas, allowance orang kurang upaya, bantuan kanak-kanak, bantuan am persekutuan, bantuan am negeri dan sebagainya. Anda boleh pergi ke e-bantuan jkm.gov.my ataupun di jkm.gov.my. Seterusnya kita ada bantuan budi madani RM200 yang dibayar setiap bulan kepada pengguna diesel di Semenanjung Malaysia yang telah pun diluluskan
bantuan budi madani ini. Setiap bulan kebiasaannya dibayar sekitar minggu kedua pada setiap bulan. Untuk bulan 10 nanti dijadualkan pada 8 hari bulan Oktober, 8 hari bulan 10, hari Rabu. Untuk rujukan anda boleh pergi ke budimadani.gov.my. Seterusnya kita ada juga bantuan sara hidup untuk nelayan darat, nelayan laut serta veteran ATM. Nelayan darat jumlahnya RM250 setiap bulan, nelayan laut RM300, veteran ATM RM500. Kebiasaannya bantuan ini dibayar sekitar pertengahan bulan, sekitar 15 hari bulan. Jadi dijangkakan untuk bulan 10 kemungkinan besar akan kekal pada 15 hari bulan 10 2025. Dan harus diingatkan juga untuk program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah, kalau diikutkan jadual bayaran fasa keempat bakal bermula pada bulan hadapan, bulan Oktober. Walau bagaimanapun harus diingatkan bayaran fasa ketiga pun sekarang ini muncul tak muncul, tidak diketahui apakah nasibnya, sama ada bayaran ataupun tidak. Banyak spekulasi yang keluar. Ada yang mengatakan bermula daripada 17 hari bulan September dan banyak lagi sebenarnya spekulasi. Dan harus diingatkan juga bayaran fasa ketiga dijadualkan pada asalnya pada bulan Ogos tetapi tiada bayaran dilakukan. Sekarang dah berada di bulan September. Dan kalau diikutkan seperti dinyatakan sebentar tadi, bayaran fasa keempat bakal menyusul pada bulan Oktober. Cuma nasihat admin, jangan mengharap sangat bayaran bakal dilakukan pada bulan hadapan. Untuk fasa keempat ini berkemungkinan besar akan lambat juga. Mungkin seawal-awalnya pada bulan November atau mungkin juga boleh jadi pada bulan Disember 2025. Dan sedikit peringatan, pada 10 hari bulan Oktober 2025, bulan hadapan akan ada perbentangan bajet 2026. Kita bakal mengetahui berkaitan dengan senarai-senarai bantuan baru yang bakal disalurkan sepanjang tahun hadapan tahun 2026 sewaktu perbentangan bajet 2026 pada 10 hari bulan Oktober 2025 nanti. Jadi sama-sama kita nantikan berkaitan dengan perbentangan bajet ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan senarai bantuan untuk tahun 2026. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.